Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil bin Kamaluddin. Saya punya nombor metrik C24B179. Hari ini saya akan menerangkan tentang permainan pingpong. Ini adalah bat yang dipanggil bat lah, benda untuk kita guna waktu main pingpong. Ini bahagian hitam selalunya orang guna untuk forehand, dan juga ini merah selalu orang guna untuk backhand. Dan ini adalah table ya, table pingpong. Ini adalah net semua. Selalunya cara perkiraan dia selalunya main 5 set, and satu set kira 11 mata. Okey, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara nak bermain dia. Okey, kat sana. Okey, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk servis dalam permainan pingpong. Itu adalah cara kita untuk servis dan permainan pingpong. Ini pula cara untuk forehand pukulan biasa. Sekali lagi. Kita adalah forehand. Okey, seterusnya ini adalah pukulan backhand dalam permainan pingpong. Ini pula cara untuk smash di dalam